Akmal Aminuddin bertanya, kat mana nak beli komik Marvel yang trusted nak cuba hobi baru? Nombor 1, Kinokuniya KLCC. Dekat situ kau sure boleh dapat. Nombor 2, ada 2 kedai komik, iaitu The Last Comic Shop dekat sebelah Atria di Damansara Jaya, dan seterusnya dekat MCOP Mall kita ada Danny Chase Comics. So Danny Chase Comics ada juga website dia, kau boleh beli dekat website dia terus. The Last Comic Shop ada Shopee punya account, kau boleh beli kat dia orang juga. Kinokuniya korang masuk je, dia ada comic section, korang boleh beli kat situ juga. Dan seterusnya kita ada kedai komik terbaru oleh kawan Duan Nur Iskandar. Kalau kau nak sikit. Ya. Shout out Roto Comics. Roto Comics tu Abang Iskandar punya. Tapi Roto Comics ni more tu komik lama lah. Komik baru tak adalah. Kita dia lebih fokus pada komik-komik lama. Tapi komik-komik Abang Iskandar ni aku boleh jamin lah, banyak key issue shoot. Last week baru banyak key issue dia lepaskan lah. Tapi still ada yang disimpan lah. Tapi aku terkejut. Aku tak tahu dia ada satu key issue ni. Dia jual kat budak ni acak. Kalau aku tahu aku beli. Betul dia jual apa? Perseverance Agatha Harkness. Transferring for murah tu dia jual. Aku macam siut, kalau aku ambil aku ambil ni key issue ni kata ada. Aduh, melepas aku. Dia sama yang Herbie tu tak jual lagi. Herbie. Herbie. Roto Comics ni kat mana? Lokasi dia dekat mana? Roto Comics ni dekat dia punya bukan kedai, dia macam store ataupun hub lah. Tapi macam kedai juga, dia dekat Ceras. Dia dekat ujung sebelum tol nak masuk Kajang tentulah, tapi tak dapat tol lagi. Susah nak ni lah, korang kena follow Roto Comics. Pilih location dia. Aku tak tahu lah. Di UBS tu ada pinpoint tu pelik sikit. Sebab dia macam rumah kedai tapi dekat level 2. Sebab dia bukan official kedai. Dia macam Abang Is kata dia macam hub lah kan. Tapi sebab dia jadikan store tu letak komen dia. Sebab rumah dia dah tak muat. So dia masuk ke kedai ni yang penuh. So dia masuk kat sini. So korang datang boleh buat appointment. Yang akan tengok dekat kedai dia lah. Komik aku ada juga. Tapi komik aku banyak baru-baru lah. Kalau key aku jarang jual lah. Simpan lah. Ada juga Kijal tengok lah. Kau minat tapi Akmal, aku punya style lah, je nak bagi tahu lah. Aku tak tahu kalau kau nak kumpul komik atau kau nak baca komik. Tapi macam aku ni, aku bukan kumpul, tapi aku nak baca sebanyak mungkin. So macam aku aku subscribe ke Marvel punya website lah. Kalau kau nak kan, kau ada access ke segala mana ni lah, kau nak baca open. Tu kalau kau nak baca lah. Tapi kalau kau nak collect physical copies, bayar ke subscribe? Dia ada lah monthly. Aku tak ingat pasal aku dah letak auto. Dia kadang-kadang aku pun baca yang read comics online, macam ada yang pirate semua tu kan. Tapi yang tu problem dia, yang dia backdated jauh gila tau. Yang old ni comics saya tak baca. Tapi kita kadang-kadang nak tahu macam contoh hero dah Avengers versus X-Men versus Inhuman do update weekly tu, macam aku nak tahu sekarang juga kan apa jadi ni. Betul. Aku beli komik pun kadang aku tak baca pun sebenarnya. Aku lebih nak mau beli kadang tak baca pun. Macam ni aku beli dia Thanos do collect. Aku beli ni dah lama habis ada baca pun ni. Ni baru bilik-bilik ni lah. Jadi macam aku beli bukan aku tak baca pun. Aku lebih pada sindrom nak mau beli. Tapi baca jugalah. Macam aku beli balik facsimile komik Fantastic Four yang lama tu. Bila aku baca balik, macam ni rupanya. Shock juga sebenarnya. Yang paling best facsimile ni, yang kelebihan dia, dia ambil exactly page by page komik yang lama tau. So kalau Fantastic Four, ni bukan Fantastic Four, sebab ni Spider-Man kan. Dia banyak iklan-iklan lama pun ada tau. Kalau Fantastic Four yang best, dia ada session surat daripada peminat tau. So soalan-soalan daripada peminat tu sama macam soalan korang tu. Lepas tu yang best ni, Marvel reply menganjing macam kita orang juga. Yang best tu, Jack Kirby kata dia menganjing pada dunia fan. Dia kata macam mana nanti kalau esok bedah Fantastic Four aku buka.
Kelakar tu cakap, orang zaman 60-an pun dah soalan macam ni dah terfikir. Diorang pun menjawab pun memang kelakar je kan. Memang kelakar je. Dan Daripada komen versi ni. Aku pernah tengok komik tu, ada perempuan hantar surat, dia komen, dia minta nak lagi banyak seksi scenes untuk tu. Dia boleh dia apa, tu lah macam we try to be fair with all the characters apa semua kan, nak bagi screen time lah, aku jawapan diplomatic perempuan tu selamba tanya kan, I like Thor is a god, so can you please, lepas tu macam for the summer edition the Thor is always macam not enough drawing of Thor kan, I want more Thor, sexy Thor. Oh shit, orang 60-an hold me macam mana. Dulu mana ada brazer bang. Itu ada orang melepias. Ada kelakar. Alright. So kita ada soalan follow up daripada Shah Timur yang bertanya, trade paperback dengan omnibus mana boleh dapat? So ada 3 tempat dalam Malaysia. Satu Kinokuniya KLCC, banyak trade paperbacks, banyak omnibus. Nombor 2 adalah Last Comic Shop di Damansara Jaya, sebelah Aria Mall. Dan nombor 3 Danny J Comics di MCOP Mall. So ada lagi ni nombor 4. Nombor 4 ya, nombor 4. Fantastic Four kan. Nombor 4 adalah Book Express Book Express Apa nama, aku lupa nama dia. Dekat saya ke? Kan Book Express dekat NCAP. Ada Cyber. Yang tempat Big Book tu. Book Express. Book Access. So Book Access ni dia yang buat Big Book tu, tapi kalau dia tak ada event Big Book, kau boleh cari kat Book Access. So Book Access ni adalah buku-buku yang out season, yang macam dia kalau buku omnibus, hardcover ataupun TP yang laku kat Kino, diorang akan hantar dekat Book Access. Sebabnya Kino ni dia kena sentiasa masuk buku baru. So buku lama diorang tak ada, kalau store dah tak muat, diorang akan hantar ke Book Access. Yang best Book Access ni, harga dia memang murah. Kau daripada omnibus harga 500, kau boleh dapat 200. Mana dapat ni? Kalau macam TP tu daripada ratus-ratus dapat 20, 30 Book Access ni. Tapi selalunya buku-buku yang title yang tak best ataupun outdated lah. So kau boleh memilih. Kalau nak lagi murah, aku tunggu BBW. So tu memang buang harga. Aku beli omnibus semua dekat BBW lah, buang harga kau. Yang kelakar beli omnibus banyak-banyak teman-teman tak baca pun. Bodoh je. Agak saya nak baca. Tapi satu benda yang aku tak suka BBW dengan Book Access ialah dia tak ada sequential numbering. Contohnya dia punya TP tu ada nombor 2, ada nombor 5. So nombor 3 dengan mana nak cari siapa? Dia tak laku. Dia buku yang tak laku. Dia macam bundle tu. So kalau korang nak sequential, korang boleh pergi Kinokuniya atau korang boleh order daripada Danny J Comics di MCOP Mall ataupun daripada Last Comic Shop di Damansara Jaya. Semoga terjawab soalan kau. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.